Nama apa? Nama Cahaya. Cahaya apa? Cahaya Kasih. Umur berapa sekarang? Rahsia. Apa? Rahsia. Umur apa tadi? Rahsia. Umur rahsia. Bisik. Tuanya. Asal tua sangat? Soalan paling famous. Pernah bercinta tak? Pernah. Pernah. Dengan dia lagi ke dah putus lah? Dengan dia lagi. Dengan dia lagi? Dengan dia lagi? Okey, kalau dengan dia lagi, kenapa awak memilih dia? Kenapa, apa yang terjadi dekat ex awak sebelum ni? Tapi kenapa awak pilih dia? Nah, jawablah salah satu. Aku tak tahu nak cakap macam ni. Okay. Sebab dia lain sikit. Sebab kalau dengan masa lalu kan, saya yang kena jadi lelaki. Saya yang kena bagi dia makan. Saya yang kena keluarkan duit lah. Kalau dengan dia keluar duit. Macam tu. Kiranya awak yang bela dia lah sebelum ni. Yang lama tu, macam mana boleh putus? Sebab rasa macam rasa dah tu. Dah sedar, dah tak nak dengan dia. Dah tak nak. Contoh, kalau yang lama, kalau yang baru tu, yang baru sekarang, yang masih sekarang ni, dengan sekarang ni, dia tengok video ni, tiba-tiba lalu FYP dia, apa yang Cahaya Kasih nak cakap kat dia? Dia pilih jadilah yang terbaik. Dah tu je. Itu je. I love you tak dia? Tak ada, I love you. Bye.